Disebabkan hutang berkait dadah dan aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin, dua lelaki berusia 51 dan 35 tahun menjadi mangsa colik sebelum dibawa merentasi sempadan ke Thailand dalam kejadian pada 6 Jun lalu di Pasir Mas dan Tumpat, Kelantan. Kedua-dua mangsa kemudian ditinggalkan di kawasan Mundok, Thailand pada 8 Jun selepas suspek panik susulan operasi dan sekatan jalan raya polis. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, siasatan mendapati kedua-dua mangsa dijadikan cagaran oleh saudara mereka sendiri yang berusia 25 tahun yang berhutang dengan sindiket dadah dan parti. Dalam kejadian itu, dua suspek utama dikenali sebagai Mejah 40 dan Mamat 32 turut dipercayai terlibat dalam pembakaran sebuah kereta Perodua Myvi di Gelang Mas, Pasir Mas bagi menghapuskan bukti. Kes kini sedang disiasat lanjut dan beberapa individu telah ditahan serta direman sehingga 22 Jun bagi membantu siasatan termasuk lelaki yang dipercayai berhutang dengan sindiket berkenaan.